Okay, student okay? Sedap makan ni snack. Adawiyah Ya saya. Adawiyah nombor 6. Okey, nombor 6. Okey. Student ready? Okay, teacher ready? Okay, may start now. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat sihat. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak bagi satu pembayang ataupun andaian kepada awak semua. Okey, anda katalah satu hari tiba-tiba awak semua dapat 1 juta ringgit. Apa yang awak akan buat dengan 1 juta ringgit? Tanya Yus. Beli duit. Beli rumah. Beli rumah. Yes. Kereta. You know me? Bagi kawan. Bagi kawan. Okey. Anda kata kat sini ada tak yang berminat dalam 1 juta ringgit tu awak nak buka satu perniagaan? Berminat tak? Minat kan? Ada yang minat nak buka. Cuci baju. Okey. Dengan melalui 1 juta ringgit kalau nak buat perniagaan tu banyak benda kita boleh buat, betul tak? Betul. Okey. Cikgu nak awak semua fikirkan apa dalam 1 juta ringgit tu apa yang awak boleh buat? Apa keperluan untuk awak buka perniagaan? Apa perkara-perkara penting? Tempat. Okey. Sekejap Buku. Okey, kita nak buka perniagaan. Apa yang kita perlukan? Tempat. Tempat. Modal ni. 1 juta ringgit. Boleh masukkan juga modal. Modal. Lagi? Apa kita perlukan lagi? Pekerja. Bekerja. Lagi? Mesin. Boleh. Apa jenis perniagaan yang kita masuk sekarang ni? Kita boleh masuk any teknologi. Teknologi. Okey. Melalui dekat sini, anda katalah satu hari satu benda kat sini tak ada. Contoh, awak tak ada pekerja untuk buka perniagaan. Boleh berlaku perniagaan tak? Ada juga yang boleh. Ada juga yang boleh kan, tapi dia bergantung kepada sesebuah perniagaan. Okey. Melalui hari ini, cikgu nak hari ini kita akan belajar tentang kita akan tentang faktor pengeluaran, dan hari ini cikgu nak awak semua dapat mendefinisikan faktor pengeluaran, iaitu tanah, modal, buruh dan juga usahawan. Okey, faham kat sini? Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Apa itu faktor pengeluaran? Okey, faktor pengeluaran ini ialah segala sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Apa segala sumber ekonomi tu? Yang tadi itulah modal, buruh, apa lagi? Usahawan dan juga tanah. Okey, faham kan kat situ? Faham. Okey, kita tengok poin pertama. Okey, buruh. Cikgu nak Mahal tolong bacakan dulu. Cikgu nak bangun ke? Boleh Mahal. Okay, yang pertama buruh, sumbangan tenaga manusia yang produktif. Buruh ni terdiri daripada buruh mahir dan buruh tidak mahir, dan merupakan mobiliti pekerja dan mobiliti geografi yang tinggi. Okey. Maaf, sebelum cikgu terlupa. Okay. Ini cikgu nak minta awak semua tulis nota berdasar menggunakan pertamina. Apa-apa sekalipun yang awak faham tentang semua penerangan yang cikgu bagi sekarang lah. Okey. Dekat sini apa yang awak faham tentang buruh? Buruh dia Okey. Sumbangan tenaga manusia yang produktif. Kenapa dinamakan sebagai yang produktif? Ada yang boleh cakap? Ada boleh nak jawab? Dia keluarkan barang? Tak. Okey, sebenarnya buruh ni kenapa dikatakan sebagai sumbangan tenaga manusia yang produktif? Kita kalau nak buat satu perniagaan,
kita menggunakan tenaga mental dia dan juga fizikal. Okey. Dekat sini so buruh ni boleh diterbahagi kepada dua, iaitu buruh mahir dan juga buruh tidak mahir. Buruh mahir, siapa faham buruh mahir ni apa benda? Ia belajar. Pandailah semua hari ni. Kenapa pandai sangat ni? Kita yang ajarlah awak belajar sendiri. Okey, buruh mahir ni betul. Buruh yang mempunyai pendidikan ataupun dia mempunyai bukan satulah, dia mempunyai kemahiran yang profesional. Dia profesional tentang apa? Contohlah, cikgu mahir dalam mengajar, doktor dia mahir dalam pembedahan, dia mahir, dia corekan benda tu. Okey. Okey. Buruh tidak mahir adalah opposite dia. Buruh dia masih ada pendidikan yang tinggi tetapi dia rendah pendidikan dia. Mungkin setakat SPM, orang cakap paling rendah orang cakap. Contoh buruh tak mahir ni kita boleh cakap tukang kebun. Tapi rata-rata tukang kebun pun sekarang pun dah ada pendidikan, betul? Dia tak ada pandang rendah, pandang rendah sekarang ni. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan merupakan mobiliti pekerjaan dan juga mobiliti geografi? Ada yang faham tak? Yang ni? Tak faham. Okey. Buruh ni dikatakan sebagai mobiliti pekerjaan dan juga mobiliti geografi ni ialah buruh tu sendiri dia boleh berpindah randah dan juga boleh tukar tempat kerja. Mobiliti pekerjaan yang tinggi ni dia, betul lah saya cakap yang dia boleh bertukar kerja. Apa nama? Sekarang ni katakan kalau let's say ni sekarang ni kerja sebagai tukang masak, dia boleh bertukar jadi Tukang tukang civil boleh. Anda kata sekarang ni let's say ni kerja dekat Tanjung Malin. Next dia boleh dalam beberapa bulan dia boleh tukar kerja dekat Sandakan. Itulah dimaksudkan dengan buruh ni merupakan mobiliti pekerjaan dan mobiliti geografi yang tinggi. Faham kat sini? Okey. Next adalah tanah. Okey. Biar cikgu baca, okey. Tanah ni merupakan sumber alam semula jadi dan penawarannya adalah terhad. Okey. Merangkumi oleh sumber boleh diperbaharui dan juga sumber-sumber dan tidak boleh diperbaharui. Mempunyai mobiliti kegunaan untuk pelbagai tujuan. Kat sini ada tak benda yang awak faham? Kat sini berkaitan tanah ni. Penawaran dia ada terhad. Okey. Okey. Okey, tanah ni dia kita tahu dia tak semestinya tanah kita tengok yang tanah-tanah rumput tu, bukan. Dia boleh pelbagai tanah ni. Okey. Tanah ni dia boleh merangkumi oleh dua sumber boleh diperbaharui. Sumber boleh diperbaharui ni tahu tak? Ingat lagi tak apa benda? Air. Dia adalah sumber yang boleh diperbaharui ni, dia boleh kita recycle balik. Contohnya macam air, macam ombak, benda tu takkan habis. Kalau kita guna pun takkan habis. Sebabnya benda tu dia masih boleh kita apa orang cakap, boleh guna, kita boleh tanam. Contoh macam pokok pun boleh kita tanam, betul? Itu merupakan sumber boleh diperbaharui. Kalau contohlah sebatang pokok tu jangka hayat dia kita cakap 20 tahun. 20 tahun memang pun dia mati pokok tu. Kita boleh tanam balik. Itu dimaksudkan oleh sumber-sumber boleh diperbaharui. Sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui inilah ada sebaliknya daripada boleh diperbaharui. Contohnya, apa contoh sumber tidak boleh diperbaharui? Petroleum. Besi pun kita tak boleh nak tu. Dia sekali kita guna tak boleh nak tu dah. Mempunyai mobiliti kegunaan untuk pelbagai tujuan. Maksud dekat sini faham tak? Apa yang Anggis faham? Contoh tanah dia boleh guna untuk banyak kegunaan. Contoh untuk bangunan, untuk pertanian. Betul. Pandai. Tepuk tangan untuk dia sikit. Aktif lagi hari ni. Okay. Next, modal.
Ada siapa nak baca? Volunteer? Okey, Robi baca. Alat ciptaan manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan sesetengah modal mempunyai mobility geografi yang tinggi. Betul. Okey. Okey. Modal ni sebenarnya bukan semata-mata duit yang kita tahu. Kalau kita cakap pasal modal ni mesti orang cakap duit. Tak semestinya modal itu merupakan duit. Yes, kita perlukan duit untuk membeli modal. Kita kena klik iman kat situ. Okey. Okey, modal ni kita boleh apa yang dimaksud alat ciptaan manusia ni, macam tadilah lecturer ni cakap kita perlukan mesin dan juga teknologi. Sebab tu cikgu cakap kita perlukan duit untuk membeli modal. Apa kita nak contohlah, kita nak buka mesin kedai kopi. Kita perlukan mesin kopi, betul? Untuk buatkan untuk jalankan perniagaan kita. So kita perlukan duit, kita invest beli mesin kopi. Faham kat situ? Ada soalan kat sini? Tak ada. Okey. Kenapa modal ni adalah mempunyai mobility geografi yang tinggi? Macam tadi mobility geografi yang tinggi dekat buruh dia boleh apa? Boleh pindah. Kenapa modal ni merupakan mobility geografi yang tinggi juga? Okay. Anda kata okey, sebuah kilang kita nak buat renovation. Okey, kita nak buat renovation, ada keadaan mesin yang besar, jentera-jentera yang besar, kita perlu alihkan dia ke tempat yang baru. Dan untuk sesuatu perusahaan tu untuk macam ni orang cakap dia boleh berjalan seperti biasalah. Sebab tu kalau anda kata perniagaan tu tiba-tiba kena shutdown, dia nak buat penambahbaikan kilang, memang modal ni mesin-mesin tu boleh dialihkan. Awak jangan cakap kalau dah ada jentera besar kat situ tak boleh alih. Memang boleh alih. Macam mana kalau dia first tu dia datang, dia masih boleh dialihkan. Okey, kat sini boleh faham? Boleh. Ada soalan kat sini? Okey, kita terus next adalah usahawan. Okey, usahawan merupakan orang yang menggabungkan semua faktor untuk memulakan dan menguruskan perniagaan. Okey, individu usahawan ini merupakan individu yang kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, rajin, gigih dan tidak mudah berputus asa. Okey, dekat sini kenapa usahawan ni penting? Ada yang boleh jawab? Kenapa usahawan penting dalam faktor pengeluaran? Sebab dia ngurus semua. Pandai. Dengar tak? Robi dengar tak? Apa you cakap? Sebab dia yang urus. Okey. Untuk pengetahuan semua, usahawan ni ialah orang yang merancang operasi perniagaan. Okey. Usahawan ni juga kenapa dikatakan berani mengambil risiko apa semua ni? Target usahawan dalam sesuatu perniagaan ada 3 benda je. Ingat dia nak mengurangkan kos pengeluaran, tetapi dia nak maksimumkan untung dan juga pengurangan pengeluaran. 3 ni. Ingat balik apa benda tadi? Mengurangkan kos, memaksimumkan keuntungan dan pengeluaran. Okey, pandai. Pandailah semua, tepuk tangan untuk diri sini. Okey. Setakat sini ada 4 faktor tadi. Ada yang awak semua ada yang tak faham ke? Ada ke? Tak ada. Okey, jelas. Okey. Okey, akronim. Dalam faktor pengeluaran ni, soalan ni selalu keluar dalam exam. Okey, cara kita nak fahamkan akronim, kita nak fahamkan faktor pengeluaran, kita boleh gunakan akronim. Kita boleh guna akronim BTMU USFU. Bertemu USFU. Robi boleh nampak whiteboard? Boleh. Boleh nampak ke? Nampak. Okey. Bertemu USFU. Okey. Apa maksud bertemu? Apa benda USFU ni pula kan? Okey. Bertemu ni kita boleh consider sebagai burung. T apa? Teknologi. Tanah. Betul, tanah. Okey. M dan usahawan. Tanah. T
Hidup ke Robi tadi. Okey. Bertemu adalah 4 faktor pengeluaran yang kita gunakan. Okey. Kat sini faham ke? Faham. Okey. Usfu pula apa benda? Untung. Untung. Kita okey, untuk usfu ni dia akan refer yang atas ni je. Oh. Buruh akan mendapat Untung. upah. Ubah. Buruh akan mendapat upah. Ubah. Tanah akan mendapat Sewa. sewa. Tanah perlu kita membuat sewa. F untuk modal. Modal kita perlu apa? Pengeluaran. Pengeluaran apa? Kita perlu membuat pengeluaran ataupun faedah. Kita Faedah. pembayaran faedah. Untung. Untung. Confidence semua kan? Usahawan perlukan kita dia nak buat untung dalam perniagaan. Okey. Cuba Robin fahamkan balik. B untuk buruh, T untuk tanah, M Teruskan. M untuk modal, U untuk usahawan. Okey. Pamina, usfu ni refer kepada siapa? U untuk upah, S untuk sewa, F untuk faedah, U untuk untung. Okey. Bertemu usfu. Contohnya okey. Dengar penjelasan cikgu baik. Buruh akan mendapatkan upah. Tanah akan kita membuat pembayaran sewa. Modal kita akan membuat pembayaran faedah. Usahawan dia akan buat Untung. bukan buat dia untuk mencari. Mencari untung. Okey, faham kat sini? Faham. Ingat bertemu usfu. Okey. Okey, cikgu nak awak sekarang ni kita akan buat aktiviti berkumpulan. Cikgu nak buat pecahkan 2, 3, 3. Okey, boleh? Buat 3 sini, 3 sini. Lepas tu cikgu nak seorang wakil setiap kumpulan datang ke depan. Bisa masing-masing. Tapi kita bisa Okey, sekarang ni setiap kumpulan okey ke? Okey, setiap ni sekarang setiap kumpulan akan mendapat satu kertas A3, kertas lukisan. Lepas tu akan dapat tekik. Dapat tak? Dapat tekik tak? Apa cikgu? Dapat tekik? Dapat. Dapat tekik? Dapat. Oh, okey. Tampal-tampal tu. Okey. Awak akan dapat satu set gambar. Dapat tak satu set gambar? Satu plastik tu dengan pen. Okey. Jangan mulakan lagi. Jangan mulakan lagi. Okey. Sekarang ni cikgu nak semua bekerjasama untuk awak semua padankan gambar-gambar tersebut dengan menggunakan faktor pengenalan yang kita dah belajar tadi. Kita ada buruh, tanah, buruh, tanah, modal dan juga usahawan. Okey, awak pun ada macam ada pun peter minda ke apa ke, tapi kita nak lining, tak nak yang jenis satu model kita tak nak. Lepas tu gambar dia. Gambar kat sini tak nak. Awak buat peter minda. Tapi boleh dikategorikan sebagai 4 faktor pengeluaran tadi. Cikgu bagi masa 4 minit cukup tak? Boleh. Boleh? Segala teknologi ada. Baru saya tengok tu apa jenis ni.
Boleh? Cikgu siap. Tak semestinya. Oh. Okey, tunggu dulu kejap kawan-kawan yang tersiap lagi. Wah, lawa lah tu plan ni buat. Satu lagi. Siap semua? Dah siap? Okey. Cikgu nak awak tukar hasil awak kerja kumpulan ni kepada kumpulan yang sebelah. Boleh dah tercantik. Boleh? Okey, tukar. Okey. Banyak salah. Okey. Okey, kita semak guna yang pen yang awak yang dapat tadi tu, semak kawan-kawan punya. Okey, untuk buruh, kita tengok buruh dulu. Buruh ada berapa banyak gambar sebenarnya? 3. 3? Okey, betul. 3 sebab apa? Gambar pertama adalah pembuat roti. Pembuat roti. Yang kedua adalah dekat yang customer tu dia buat yang bakar-bakar ada api tu. Itu bila kita kalau makan dekat betul. Dia memang akan ada persembahan api dekat customer. Itu pekerja buruh juga. Yang ketiga adalah delivery Boy. Delivery boy, betul. Itu adalah penghantar makanan. Okey. Untuk tanah. Yang ni ada yang beberapa kumpulan macam tanam ni berapa banyak? 2. Yakin ke? Yakin ke dua kumpulan ni? Betul? Kumpulan Yus? 2. Okey. Betul untuk kedua kumpulan. Ada 2 iaitu air, elektrik dan juga bangunan. Bangunan tu tempat kita nak berniaga lah. Okey. Yang ketiga adalah modal. Modal berapa banyak? 3. 4. Tak baik cabut lah. Tak boleh tak baik sebentar. Okey. Ada 4 je. Ada 4. Kumpulan yang cermin berapa untuk modal? 4 juga. Okey, betul. Yang pertama macam bentuk yang macam Robi tadi cakap laptop gaming. Bukan gaming, itu cashier punya mesin cash. Okey. Yang kedua adalah gambar mesin besar tu mesin bakar roti. Yang ketiga adalah rak. Dan juga yang keempat adalah duit. Okey. Yang terakhir adalah usahawan. Satu saja. Okey, nanti kita balas. Jangan macam usahawan.
Magic ni Okay. cantik. Okey, untuk usahawan ada dua, iaitu siapa tahu dua orang tu? Khairul Amin dan Supervisor. Beliau pemasak. Betul. Yang lelaki tu adalah Khairul Amin. Dia usahawan ataupun dia ialah yang create dinding, lagi dinding ataupun sambangit. Yang kedua agama perempuan tu adalah usahawan memasak. Okey? Memasak tu tahu ke apa benda? Kek. Dia jual kek, dia jual stick kat situ. Okey. Kat sini kumpulan tu dapat apa? Kumpulan sini dapat apa? Semua betul. Semua betul. Kumpulan Robi semua betul. Tepuk tangan untuk semua. Okey. Sekarang ni kita beralih kepada boleh tukar balik ke okey, kita tukar kita akan beralih kepada aktiviti pengukuhan. Cikgu nak awak semua buka blue cat. Tahu tak blue cat tu apa? Tahu. Kita akan main quiz dulu. Jaya. Cikgu ada hadiah ke cikgu? Hai, of course lah. Kita kena tu. Okey. Buka blue cat, masukkan nombor kod 3122326. Masukkan nama awak sendiri boleh? Boleh. Nama panggilan saya boleh. Siapa awak? Okay, you sudah masuk. Ini. Kami boleh? Memang tak boleh ke? Okey, semua dah masuk. Okey, kita main racing hari ni. Jawab soalan yang kat dalam tu. Kat sini cikgu nak awak kalau boleh dapat semua betul. Sangat senang je. Ingat balik bertemu uskup.
Okey. Semua dah jawab untuk soalan. Okey. Hari ni okey, last kali kita nak buat begitu, kita nak buat refleksi. Okey. Cikgu nak tanya kat semua. Hari ni apa yang kita belajar? Apa yang awak dapat pada pembelajaran hari ni? Okey. Cikgu tanya you dulu boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh bangun. Okey. Okey, apa yang awak dapat hari ni? Apa yang saya dapat hari ini adalah bertemu USPO. Ini cikgu yang awak ni. Yang mana ada 4 faktor pengeluaran Okey. dan 4 apa ini? Pulangan. 4 pulangan daripada 4 faktor pengeluaran tadi. Betul. Okey. Okey, terima kasih. Okey, cikgu nak pick Mahal di Cibi boleh? Apa yang awak belajar hari ni? Apa yang awak dapat? Hari ini saya belajar tentang faktor pengeluaran. Lepas tu yang pulangan ni baru dah. Lepas tu yang cikgu ajar yang akronim tu saya belajar baru dah. Okey, terima kasih. Okey, Babina, last. Okey, apa yang awak dapat hari ni? Ini saya boleh faham faktor pengeluaran. Okey. Ini banyak ada dalam faktor pengeluaran, iaitu buruh tanda modal sumbangan. Dan dia punya nilai jual, fluktuasi wang faedah untuk. Dan contoh-contoh apa dia buruh tanda saya boleh invest dengan Okey. belajar ini saya Okey, baik. Terima kasih semua. Okey. Cikgu nak ingatkan balik, hari ni kita belajar tentang 4 faktor pengeluaran, iaitu pertama buruh, kedua tanah, lagi Modal. okey, Usahawan. Okey. Dalam 4 faktor pengeluaran ni, faktor pengeluaran mana yang dia dikategorikan sebagai mobility geografi sahaja? Modal. Betul lah Cik ya. Yang lain ni tak fokus ke? Okey. Buruh dan mobility apa? Mobiliti pergerakan. Pekerjaan geografi dengan pekerjaan. Apa ni? Oh, okey. Oh, sorry. Okay, sorry Babila. Okey. Okey. Modal dia akan memberi apa? Faedah. Kita kena membuat pembayaran faedah. Dekat bertemu USPO ni awak semua faham? Hari ni pembelajaran ni awak semua faham? Okey. Memandangkan awak semua ni faham pembelajaran saya hari ni, cikgu nak bagi awak semua hadiah lah. Cikgu tak nak banyak hadiah. Okey. Okey, tak banyak, tapi adalah untuk awak semua. Okey? Okey, nah. Ni untuk Mahan. Sama Cik Babina. Oh. Apa sama je, jangan risau. Okey. Ni untuk Yana. Rezeki awak semua dah hari ni, okey? Okey. Pembelajaran kita dah habis. Kita jumpa untuk minggu depan. Terima kasih untuk kelas hari ni, okey? Terima kasih.